Orang Melayu ada pedas tu, dia rasa sedap dah. Nasi lemak daun pisang Pisang tak? Wangi tak ni? Ni pedas-pedas ke? Manis ke macam mana? Pedas manis tak? Pedas manis. Pedas manis? Budak boleh lah. Manis cakap lah. Ya. Ni yang sambal asin. Sambal asin. Ini apa ya? Ayam masak merah. Ayam masak merah kak. Yang ni? Rendang daging. Rendang daging. Yang tu? Paru. Itu sambal paru. Sambal paru. Yang tu? Sambal telur. Terpuyuh. Gedil. Ayam goreng. Ayam goreng berempah. Okay, kalau macam tu Enan nak yang sambal asin, Enan nak paru dengan rendang. Ya, satu lepas macam ni RM6 kak RM6. Satu portion RM6. Okey, kalau campur? Kalau campur sama juga. Sama juga. Oh, okey. Portion bulan puasa, Aha. kita akan buat bergedil. Satu Oh, RM1. begini. RM1. RM1 macam ni. Satu kak? Satu je. Terima kasih. Berbuka kali ni, yang berat-berat kita kunyah nasi lemak power. Nasi lemak daun pisang Yang ni nak minta sambal asing tau. Rasa macam banyak lah RM6. Okay, kita letak sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap Sambal dia pedas dan ada rasa manis. Dia punya nasi lemak dia. Ni Aina nak rasa dia punya sambal paru dia. Ni Aina nak kunyah dia punya rendang Rendang daging dia. Sedap. Sedap. Dia yang penting ada pedas tu. Orang Melayu ada pedas tu, dia rasa sedap dah. Dan lagi satu nasi dia berlemak. Memang berlemak.